Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan kabari guys. Selamat kembali ke channel Pancing Bamisai. Hari ni saya berada di kampung, di rumah mak saya di Segamat Johor. Inilah sekitar pemandangan rumah mak. Dekat bawah tu ada dua buah rumah. Dua-dua ni rumah adik saya, rumah jiran. Depan ni ada harum manis Weh, jatuh-jatuh lah buahnya tu. Dah bersepah banyak. Ni rumah adik perempuan saya. Seorang lagi, rumah baru siap. Adik saya ni dia baru ni lah pindah sini. Ni rumah mak saya. So sekarang ni saya tengah siap-siap nak pergi mancing dengan dua orang adik saya, Naim dengan Syukri. Tapi sebelum tu saya nampak buah-buah harum manis. Yang ni akak ipar saya bagi, tengok buah dia besar-besar lah. Tapi dah banyak jatuh lah. Korang tengok ni, harum manis. Ni harum manis ni. Ni nampak, aduh habis, sayang lah. Habis lah, nampak. Banyak buah dia, nampak. Masya Allah, banyaknya. Korang nampak ni geng, besar ni. Rasa dah boleh petik lah ni. Kalau tak rugi lah macam ni lah. Ni busuk, kena sengat je habis. Ya Allah, banyak. Kali ni banyak buahnya. Korang tengok tu. Korang tengok ni, harum manis di Segamat Johor bukan kat Perlis. Tapi buah harum manis lah. Hidup juga kat sini Segamat ni boleh tahan panas. Korang tengok tu. Ya Allah, banyak. Alhamdulillah. Ini tak silap ni dulu akak ipar saya bagi benih dia ni. Dia tanam. Dulu ada 2 pokok tapi satu pokok dah mati. Ni. Penyengat ni. Banyak buah. Atas banyak. Besar-besar buah dia. Ya, tapi tak apa jadi. Sebab tak cukup panas. Dia dah start hujan-hujan, dia dalam dia tak kuning. Tak kira lah, petik lah. Petik, peram. Sebab saiz tu dah saya boleh jual tu. Tak, saiz dah boleh jual tu. Yang besar-besar tu, yang gantung-gantung tu. Okey, jom kita naik kereta. Jauh ni nak pergi ni. Okey, kita ada Naim di sini dan juga Ayi. Mana pergi lokasi? Mana pergi lokasi? Tak tahu lagi, kita tengok Bukit Kepong ke Codan ke, tengok mana yang sesuai. Sebab hari pun macam nak hujan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Abang besar duduk belakang. Okey, tunggulah nanti kita jumpa kat port. Kita nak pergi apa yang nama tempat ni? Berelang Kan, Lubuk Puyuh. Lubuk Puyuh. Lubuk Puyuh. Dia Lubuk Puyuh. Dan Limau Manis pun sebenarnya dipanggil Lubuk Puyuh. Lubuk Puyuh, Limau Manis, Berelang bawah lagi. Lepas tu Lubuk Biawak. Okey. Tu Lubuk Seluma. Lubuk semua situ. Lubuk Seluma ni rumah orang. Okey, kita jumpa kat spot nanti. Ni pot apa? Ada kandang kambing. Kandang kambing. Ada orang panggil kandang kambing, ada orang panggil Lubuk Puyuh. Dalam masuk dah. Geng, saya dulu pernah mancing dalam ni, tapi saya pun dah lupa lah. Saya masa pergi sini mungkin umur belasan tahun kot. Dah lama sangat lah tak mancing kat kampung ni. Kita ikut adik-adik, dia orang tahu. Okey geng, kita dah sampai geng. Tapi air besar lah geng. Satu lagi tempat ni dah di apa nama, dah ditolak. Pisang ni.
Mancing tengah panas ni. Kita dah lah baju apa nama, dengan pendek hari ni. Air dalam ah. Ni lokasinya tempat cantik tapi air dalam hari ni. Kita cubalah Betul lah, dulu saya mancing kat sini ni umur saya belasan tahun. Sekarang umur dah 40, dah lebih 40. Kita try lah dulu. Kalau tak ada, kita cari pot lain. Aduh. Apa? Patin. Patin? Patin. Oh, nampaknya ada patin. Nampaklah. Tanah ada perui, Mat. Inilah sini kata benda sikit. Dapat. Kita buat yang cuma simple je. Apa lagi ada? Macam-macam ada. Panasnya, tak boleh ni, kena duduk kereta ni. Duduk kat kereta lah Im. Aku nak duduk tak tahan. Ha. Tak sangkut ke apa. Kau umpan apa Im? Dedak Dedak. Tu berenjut tadi. Memang lah. Dedak aku baik dedak sebulan lepas 2 bulan lepas. Denjak mana pancing yang bawah? Bawah. Ya, yang bawah tu dah habis lah. Tu pakai satu mata tu. Aku nak pakai cacing. Kau balik mana ni? Depan? Depan dia. Tu ada tali tu. Ui, dalam. Tak tahu. Motor harus bawah laju kan? Oh, sudah ni sangkut dah ni Kang. Okey, dah baling. Sangkut tu, tarik je lah. Lekat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Serat geng, ikan pertama geng. Tak tahu ikan apa. Ikan sengat. Lundu. Ikan pertama geng. Abang misai tak kumpau geng. Ada bekas? Dah. Okey geng, abang misai punya ikan pertama. Ada lagi ni. Ikan, orang panggil sini ikan sengat lundu lah. Sengat lundu ni bahasa orang utara. Kita panggil apa sini? Sengat layar. Sengat lundu lah. Sengat layar, net-net. Orang sini panggil sengat lundu. Okey lah.
Alhamdulillah ikan pertama. Umpan dia makan roti Roti dengan apa nama tu? Dengan dedak ni. Kita mata bagi roti. Okey, lancar. Ini sangat punya tajam Kita buang lah sengat dia. Ni sengat dia kena buang. Kalau tak menangis. Yang penting Abang Misal tak kumpau. Hujan turun geng. Aduh, baru dapat ikan seekor hujan dah turun. Payung dah tak ada. Kena? Kena air? Aduh, baru dapat seekor terus turun hujan. Lebat pula tu. Hujan geng. Baru dapat seekor. Hampir betul. Baru rasa macam nak start mancing. Dah kena lagi. Okey geng, kita dah sampai ke spot yang kedua. Puncanya sebab hujannya tadi. Tak boleh masuk. Ni kawasan. Sebenarnya kita pergi ke Bukit Kepong jauh daripada rumah, daripada plan asal. Kita ke Bukit Kepong Tak tahulah mana tempat nak berhenti ni. Kita usah lain dulu geng. Okey tak? Nak mancing ni. Boleh ni. Boleh. Ni. Ni pak udang ni. Tu macam udang buka situ. Mesti piau. Pak udang ni. Mana boleh? Sini. Boleh try. Try jom. Jaring kan. Jom. Mana? Sini. Ke? Boleh try. Try. Sini jom. Bismillah. Alah, lepas. Belum lagi. Tak ada. Belum lagi. Alah sayang. Ada makan. Tak relax . Okay geng, air kena geng. Air kena. Tenggalan. Lagi. Itu gawai. Kembali menitang Kembali menitang ni Sana tegak je. Gawai juga. Lepas tu ada gawai lah. Sangkut pula. Kat sana men. Ada? Ada, kalau dia ambil ada lah. Dapat? Dapat? Patin yang siku. Patin? Anak patin tapi. Tapi tadi tenggalan ada situ. Ramai tapi tak banyak joran lah. 3 joran 4 joran. Sangkut pula. Okey. Tak ada dah. Aduh, rugi.
Okay geng, kita sekarang dekat spot yang ketiga. Dah baling dah semua jaran, tapi sekali baling je lah. Tapi rasanya nampak macam tak ada tarikan, tak ada apa usik-usik pun tak ada. So kejap lagi kita orang kemas-kemas, kita orang pindah tempat lain pula lah. Ni untuk makluman korang, kali pertama saya sampai sini. Jadi kita tak tahulah teknik ke kedalaman ke macam mana nak guna umpan ke, kita tak tahu sangat lah. Kita cuba je. Tadi hampir-hampir ada 2 ekor naik patutnya lah, tapi belum rezeki lah. Okay. Dalam siut. Okay geng. Alah lucut. Lucut. Keluar lagi, tapi tak nampak lah. Okay geng, kita dekat spot yang keberapa ni? 4 dekat spot yang keempat. Dekat ni dekat Bukit Kepong, tapi air tengah surut ni. Tu jambatan. Ni kawasan Bukit Kepong ni. Sungai ada besar ni. Okay lah geng, kita tunggulah, kalau ada rezeki hari ni adalah. Saya dah tukar target udang, sebab yang makan udang ni. Hey. Okay geng, nampaknya mancing kita berakhir dengan kegagalan. Dapat seekor je hari ni. Okay, tengok macam mana. Adakah video ni sampai sini ataupun ada sambungannya lagi? Mungkin kita sambung esok. Mungkin. Okay, jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.